Petang ni kita berada di setelah kita habiskan masa sekitar 1 jam. Ya, orang meniaga ni ada jual apa tu? Jual baju. Apa akan menang? Tengok sahab. Bagus, colour bagus, tak dalam tu. Okey, saya berada di Kampung Perih ni. Jadi padang bola. Padang bola pun not bad, cantik. Cuma kalau ada musim hujan ni bahaya. Tu Al-Fatih dengan kawan-kawannya sebelum main bola kita kutip sampah dulu ya. Kita clean kawasan dulu. Semua orang kutip sampah. Ambil satu plastik, pusing satu ni, kita kutip sampah. Kemudian kita boleh main sama-sama bagi kawasan ni bersih. Lepas ni jangan buang sampah dah, supaya cantik kawasan ni. Nanti Uncle akan datang dengan mesin rumput ke, kita trim rumput, buang pokok-pokok yang tak berguna. Yang sampah tu tak dalam kereta. Bagus. Siapa nama ni? Siapa nama? Bagus awak. Okey, Adib dan kawan-kawannya Al-Fatih. Kau tengok adik, all the rubbish we pick up. Okey, supaya tak adalah rosak kaki. Tak ada kotor kaki, luka kan. Lepas ni bagi tahu kawan-kawan, jangan buang sampah merata-rata. Make it clean environment, InsyaAllah. Okey, Ramadan dengan Fatih. Pusing, ambil plastik tu, pusing semua mana yang ada sampah, masuk dalam plastik. Lepas tu kita simpan dalam kereta, kita nak buang. Al-Fatih, hurry up, be good. Clean up. We need clean, be good clean, okay. We like to clean all the rubbish. See, everybody happy and keep everything in the car. We going to throw later. Okay. Baru cantik nampak. Tak ada sampah dah. Al-Fatih play football with his friend. He's very good boy. Okay. After clean the area, Al-Fatih bought the drink for his friend. Very good. He's a good boy. He bring the drinks, mineral water, cool and chill, and also cup. They can share. Nampak tak? Tidak ada lagi sampah-sampah yang dibuang merata-rata. Sudah clean. Kita akan jadikan kawasan ini sihat untuk pemuda-pemuda Kampung Perih. Padang bola Kampung Perih. Al-Fatih dengan kawan-kawan. Kawasan ini telah pun dibersihkan, dibuang sampah yang sebelum ini sangat banyak, penuh satu bonet kereta. Very good. Al-Fatih collecting rubbish. Now the rubbish nearly finished. Everybody helping. Alhamdulillah, padang kembali bersih, tidak ada sampah. Tin ke minuman, barulah selamat. Nak main bola pun tak kaki luka. Suasana Kampung Perih ada satu kawasan padang bola. InsyaAllah, kalau ditakdirkan Allah, kita buat pembaikan. Kita boleh trim pokok-pokok yang tak berkenaan. Kemudian kita boleh buang apa yang tak perlu. Padang-padang apa tu, jaga ni, janggut tu kalau taruh jaring dalam padang bola ni, diletakkan garisan. Baru cantik tempat duduk ke kan. Jadi manfaat kepada anak-anak muda Kampung Perih ya, untuk bersukan setiap hari. Nampak? Penuh kereta saya sampah. Lupa nak bawa beg hitam. Tak apalah, kita taruh kat belakang. Sekejap lagi saya akan buang di tempat pengundi sampah. Ramadan bagus awak. Kali dia. Tu. Bagus awak. Very good. Al-Fatih, happy Al-Fatih. Get the rubbish, please. Sungai ni kalau dibersihkan, dijaga, boleh jadi tempat berehat masa depan. Main, mandi-mandi, hutan, alam sekitar yang perlu dihargai.
kita habiskan masa sekitar 1 jam. Kawasan ni sebelum ni penuh dengan sampah. Sudah cantik bersih. Elok kalau dijaga. Kampung bersih, bebas banjir, ada anak sungai. Kalau dijaga dengan baik, mungkin akan memberikan kesan kepada masyarakat. InsyaAllah kita jaga kampung kita sama-sama. Kita kutip satu persatu. Kita kerahkan anak-anak muda ni. Anak muda Kampung Perih ni. Masing-masing potong pokok lah. Ambil sampah kutip. Barulah bagus. Kampung bersih. Itu buat longkang supaya air mengalir. Very good. Dalam tu, ambil beg sampah. Pusing masuk dalam tu. Siapa nama tu? Tu nampak tak? Banyak sampah dalam tu. Aku kutip-kutip. Pastikan tak ada sampah dah. Bersihkan. Okey. Barulah molek. Bersih main pun cantik. Tak ada kotor. Kita bersihkan kawasan ni. Bagi comel. Satu petang di Kampung Perih. Ramai anak muda main futsal ya. Saya bawa penyangkut, bawa tong sampah, pasir sampah. Kita sama-sama bersihkan kawasan ni. Nampak? Abang Bidin tu dah pakai api dah. InsyaAllah kawasan ni akan dibersihkan sekarang. Alhamdulillah, setelah setengah jam, tak sampai setengah jam, 20 minit, kawasan ini telah pun dibersihkan. Cantik dah. Tidak ada sampah dah. Bersih di luar pagar sekolah ni. Nampak? Alhamdulillah. Pelan-pelan semua, every single rubbish. Please collect. Every single rubbish. Pick up please. Okay, pusing one more round. One bag for 3 people. Go around the area. Petang ni kita berada di sekolah SK Perih. Habis saja dia orang latihan. Ramai dalam 7-8 orang kawan Al-Fatih ni. Kita minta dia orang kutip sampah. Mana sampah-sampah? Jangan buang sampah merata-rata. Sampai rumah sana tu, Al-Fatih. Until that area. Whatever rubbish, please collect please. We clean up the house, the school. Kita bersihkan kawasan futsal ni dan juga kawasan sekitar supaya bersih. Lalu pegang mimbar khutbah, habis ni pegang parang. Orang niaga ni ada jual apa tu? Jual baju. Okey, kopi ada, gerai-gerai. Oh, that's good. Ada pertandingan. Mungkin ada layang, tengok apa yang berlaku. Kita pakai kereta pun hampir penuh banyak. Kemudian ada ATB dan juga ada aktiviti lain. Ya, okay. Kita boleh ambil yang tu, lepas tu kita buat kelapa, kita buat layang-layang pula. Juga? Boleh. Tengoklah. Yang boleh kita buat hari ni insyaAllah. Tu, start and finish. Buat that. Perlu ada pertandingan tu. Dekatnya? Okay, dah. Okay. Kalau boleh, lepas tu kalau boleh dia tak boleh
tali ukur bawah merikik ni pucuk tu dekat tali yang kena lalu pun tu dia tujuh tu lah. Apakah sampai dulu? Nampaknya peserta berbaju hitam. Oh, meluncur laju. Betul lah, blue shoes. Ya. Okey, sampailah. Round pertama. Round pertama sampai dah. Oh, cantik. Very good. Terus meluncur. Baru 3, 2, 1. Permulaan. Laju. Terus kita tengok siapakah yang sampai dulu. Masih lagi mendahului peserta berkasut biru ni. Nampaknya steady di hadapan. Peserta kedua sama juga. Masih lagi mendahului. Yang ketiga dan keempat. 1, 2, 3, 4 masih lagi sama. Peserta berkasut biru masih lagi mendahului. Sudah meninggalkan peserta yang lain. Kedua, ketiga masih lagi maintain. Berada baju kasut putih ni nombor 4 sekarang ni. Teruskan. Ada lagi 4 pusingan. Apakah menang? Tengok siapa yang sampai dulu. Oh, pemenang sudah pun dapat. Oh, itu dia pemenang kita. Kamu sekadar. Selamatkan perlombaan berjaya. Tempat ketiga. Baik, hari ini hari Sabtu jam 3:30 petang. Saya dan Al-Fatih berada di Kalarenggas, pintu masuk Kalarenggas. Nampak agak meriah dengan bendera, dengan kain rentang dan banyak juga kemah dalam tu. Mari kita perhatikan apa yang berlaku di Kalarenggas hari ini. Saya tamat perlombaan, difahamkan geng Basikal 26 ni mereka akan bermalam lagi di sini kemah, dan malam ni selepas isyak ada program barbecue, makan-makan, dan juga ada persembahan buska. Ada artis liputan katanya yang juga akan memperdengarkan nyanyian masing-masing malam ni. Tengoklah, mungkin ada masa kita akan datang. Suasana Kalarenggas cantik, cuaca elok, banyak kereta-kereta dan juga kemah. Try. Lagi. Okey. Panjang lagi tali dia. Kalau dah untung pakai Cerita sikit. Anjik, takut pakai topeng je. cerita sikit apa makna pertandingan ni? Pertandingan ni daripada penganjurnya apa semua. Gonok-gonok je lah. Seronok. Ada kelab ke apa? Tak tunang. Kelab Basikal 26. Yalah, community. Base di mana ni? Kuala Terengganu lah. Kau Terengganu? Base Basikal 26. Tapi yang datang ni dari semua daerah lah. Okey, Terengganu. Masya-Allah. Jauh dia. Nak KL dia. Ya, okey. Alhamdulillah. So Kalarenggas menjadi tempat rumah ni ah. Okey. Penganjur. Berhenti kena masuk bola ni dalam tu. Okey. Kau boleh sambung balik. Maknanya dalam pertengahan race tu. Ada tas dia tu. Ada tas lah. Ni halangan dia lah. Lagi tak boleh masuk tu. Lagi tu boleh ni lah. Berarti ni lah. Continue lah. Maknanya orang belakang pun ada peluang untuk potong ah. Betul. Okey. Jadi gitu lah. Menarik lah ya. Kena. Pakai. Baik, pertandingan ni ada dua perkara yang perlu kita fahami. Satu race, satu lagi kostum. Nampak tak? Ni ah. Tak tahu apa nama kostum dia. Nak kata Ninja Turtle pun lah. Ni ha. Semua ada pelbagai.
peserta pertama sudah pun sampai. Letakkan basikal, tetapi belum tentu menang lagi kerana mereka akan gunakan bola ni pula baling ke sana. Siapa dapat dulu, dia berpeluang untuk meneruskan perjalanan. Tengok siapakah dulu. Siapa dulu, tengok. Seorang pun belum lagi ni. Tak berjaya lagi. Masih lagi mencuba. Jangan kelak kabut. Peserta pertama dah sahabat. Sudah berjaya. Peserta pertama telah pun berlepas. Masih mencuba. Masih lagi belum gagal. Belum gagal. Nampaknya Teta telah mendapat yang kedua. Tengok siapa dulu. Masih lagi belum dapat. Permulaan race telah pun bermula. Semua peserta telah mengambil basikal masing-masing dan terus menuruni track. Tak terlalu jauh, mungkin 3-4 minit saja. Kita tengok siapakah yang akan sampai dulu. Tapi tak semestinya sampai dulu untuk menang, kerana mereka akan perlu membalin bola pimpong dalam botol tu baru boleh sambung semula perjalanan. Tengok sambung lagi. Masih lagi belum berjaya. Belum berjaya lagi. Setakat ini 3 peserta saja telah main. Tu dia. Pahlawan Melayu pun dapat dah. Tu dia. Jenis Teta dapat dah. Teruskan. Hantu baru sampai. Nelayan kita pun dapat dah. Siapa yang sampai dulu? Peserta pertama berjuara juara. Kedua. Alhamdulillah. Berjaya Johan. Yang ketiga. Yang ketiga sampai dah. Siapa nombor 4? Tengok. Siapa keempat? Pahlawan Melayu nombor 4. Semangat kesukanan walaupun lambat tetap menghabiskan track. Tengok semangat kesukanan walaupun lambat tetap meneruskan sampai habis. Ini yang kita nak. Bagus. Hantu dan juga krokodil. Dan yang belakang tu saya tak tahu apa dah nama dia. Sampai juga akhirnya. Very good. Tahniah. Kandas yang selesa. Ada surau. Tak dapat. Cerita sikit. Anjik, Aku bakar topeng saja. cerita sikit apa makna pertandingan ni? Pertandingan ni daripada penganjurnya apa semua. Seronok-seronok je dah. Seronok. Ada kelab ke apa? Kelab basikal 26. Kelab basikal 26. Community lah. Base di mana ni? Kuala Terengganu lah. Kau Terengganu? Base basikal 26. Tapi yang datang ni dari semua daerah lah. Okey, Terengganu. Masya-Allah. Johor dia, kelab KL dia. Ya, okey. Alhamdulillah. So kalau rengah menjadi tempat rumah ni ah. Okey. Menarik Okey. Penganjur. Penganjur. Relax, lomba dulu. Mesti tengok masuk bola ni dalam. Okey. Baru sambung balik. Maknanya dalam pertengahan race tu. Ada tak lah. Ni halangan dia lah. Kalau tidak ada orang masuk tu. Maknanya orang belakang pun ada peluang untuk potong ah. Okey. Jadi gitu lah. Menarik ke ya? Kena ada pertandingan basikal lasak hari ni. Akan bersambung semula lepas asar. Al-Fatih dengan layang-layang dia. Masa lagi belum berjaya naik.